Saya pi beli ayam di market. Kita ni pi ayam kedai Cina ada, Melayu ada. Nak pilih ni cari hak lebay lah kan. Islam kita ni kalau tengok lebay dia tu, walaupun bodoh piang, dia sembelih ayam, dia sembelih ayam, dia lempang, dia jurui ayam. Saat lagi ayam tu masuk dalam paru-paru ayam tu mati lemas, bangkai lah ayam tu. Hang bagilah ayam tu mati, lu nak jurui pun dia jurui. Ayam tu dia buh dalam pisau ni, dia celuklah ayam dalam tin. Ayam mutlak, darah di pisau tu najis. Dia celuklah ayam mutlak ni, jadilah ayam muntah najis. Dia pergi basuh pisau dengan ayam muntah najis tu. Bolehkah basuh benda dengan ayam muntah najis? Dia ambil pisau yang tak cuci basuhan dia dengan najis, dia sembelih pula ayam yang kedua, bangkai. Semua ayam tu jadi bangkai. Pasal apa? Pasal dia tak nak ilmu. Kira cari duit mengaji tak mai. Hamai lah mengaji, tanya, bagi faham. Nak jual bagi orang makan ni, jadi bangkai macam mana? Tahu masuk dalam mesin, pusing-pusing. Ayam tak ada mati, pusing dah. Sekali hancur kakas dalam dia, mati kerana mesin tu. Bangkai lagi. Sembelih guna pisau yang ada darah, sembelih dengan najis tu, hukum dia tak sah penyembelihan tu, jadi bangkai lagi. Ni kita tukang duk makan, apa jadi? Tengok masyarakat punya perangai jadi guna. Peniaga yang tak ada ilmu, no? Muhung pun kuat, jual si lemak, tulis si lemak buat si putih, tak lemak pun, tulis si lemak, jual nasi si ayam, bubuh timun nipis piang, angkat timun nampak balik sana, buh 3 keping tapi nipis. Lepas tu kacang buh 6 biji, kacang goreng hangit 3, tinggal 3 tu pun kecil, masuk-masuk tak ada pepak tu hilang betul ya. Punyalah muhung buh telur ayam, telur kebui ni biji belah 20. Kita baru duk pegang putih sekerat, tinggal sekerat telur ayam ni. Harga nasi lemak RM1. Dia ingat orang tak reti ke macam model buat nasi lemak macam tu macam mana. Banyak tu model nasi lemak kalau macam tu punya buat tak sampai 4 ubang. Tapi mukadzibin, orang yang suka berdusta. Pasal apa tu? Pasal sibuk nak ambil keuntungan, ingat boleh kaya sangat dengan hidup tak ada berkat tu. Mengaji tak main. Hamai lah mengaji dulu. Ambil daun pisang nak balut nasi lemak, balas daun pisang orang tak minta. Layok balut nasi lemak. Tu dia ingat nak berkat tu. Orang tu marah lah. Ni tinggal batang pelepah daun pergi mana? Dia ni duk rekah lah. Macam mana tu? Akibat sibuk sangat nak cari dengan duit, harta dunia. Terlupa kata Tuhan, kata aku suruh cari keberkatan, bukan cari benda-benda tu. Benda-benda tu semua aku atok untuk jangan bimbang. Carilah berkat. Yang penting berkat, barakah tu kena ada. No?